Okey, jom kita sambung soalan nombor 7. Okey, by the way cikgu baru perasan. Bila cikgu menulis tu ada bunyi tap tu kan. Rupanya sebab screen protector. So kalau korang nak cari screen protector iPad, korang kena beli yang matte punya. Kalau cikgu tak beli yang matte, so sebab tu dia dapat dia punya bunyi busy noise tu lebih kuat lah. Berbanding video cikgu yang sebelum ni, cikgu pakai screen protector lain yang matte punya, so tak ada bunyi sangat. Okay. Alright, so tu tips untuk iPad. Okay, jom kita habiskan soalan nombor 7. Darjah 7 menunjukkan susunan elektron bagi atom X dan atom Y. Unsur X dan Y berada dalam kumpulan 17 dan dalam jadual berkala unsur. So kalau kita nak bedah sikit tentang jadual berkala, so unsur dalam jadual berkala unsur disusun mengikut tertib nombor proton menaik. Tertib nombor proton menaik. Kalau dari segi definisi, apa definisi kumpulan? Kumpulan adalah lajur menegak dalam jadual berkala unsur. Okey, kalau kala pula, kala adalah baris mengufuk dalam jadual berkala unsur. Kalau dari segi saiz, kita guna naik bukit kibar bendera. Bila menuruni kumpulan, saiz semakin membesar. Tapi bila bergerak daripada kiri ke kanan, saiz semakin mengecil. Dan kita kena ingat, kita kena selesaikan kala demi kala. Tak boleh awak had sini, lepas tu awak jam sini, lepas tu awak naik atas balik. Tak boleh. Dia mesti selesaikan kala demi kala. Tak kisahlah kiri ke kanan ke kiri, ikut kehendak dia lah. Semakin membesar ke semakin mengecil. Okey. Alright. Okay, so jom kita tengok darjah 7 ini. So dia ada 1, 2, 3. So dia ada 3 petala. Bilangan orbit ni merujuk kepada bilangan petala ni lah. Bilangan petala ni pula kita boleh dapat dia punya kala. So dia ada 3 bilangan petala. Electron valence dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So electron valence dia 7. So sini 8, 2. 2, 8, 7. Okey. Yang ni pula 1, 2, 3, 4. So dia ada 4 bilangan petala. 1, 2, 3, 4. Electron valence dia samalah sebab dia kumpulan 17 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sama juga 7, 8, 8. Okey. So dari sini kita boleh tengok X 3 bilangan petala, Y 4 bilangan petala. Bermaksud X duduk dekat atas, Y duduk dekat bawah dalam jadual berkala. That's why lah saiz atom Y lebih besar dari saiz atom X. Sebab bilangan petala berisi elektron untuk Y lebih banyak dari X. Okey. So bila nak mention tentang saiz, mesti sebut tentang bilangan petala berisi elektron. Untuk Y lebih banyak daripada X. That's why lah saiz dia lebih besar. Okey, so cukuplah untuk bedah kan. Okey. Alright, soalan nombor 1. Apakah nama lain bagi kumpulan 17? So dekat sini kita boleh ingat tentang nama-nama kumpulan. Kalau kumpulan 1, okey, kumpulan 1 kita ingat tentang logam alkali. Kalau kumpulan 2 kita ingat tentang lab, logam alkali bumi. Lab. Kalau kumpulan 17 kita ingat tentang halogen. Kumpulan 18 kita ingat tentang gas adi. Kemudian yang rendah tu kumpulan 13 sampai kumpulan berapa? Yang rendah tu dia adalah unsur peralihan. Itu je nama-nama yang wujud. Nama-nama yang wujud dekat dalam jadual berkala. Okay, alright. Okay, next. So soalan dia tanya nombor kumpulan 17. So kita tahulah nama dia adalah halogen. Okay, alright. So soalan nombor 2. Dalam kala manakah unsur X diletakkan? Asyik baik kita dah bedah tadi. Kita ada berapa bilangan petala? Kita ada 3 bilangan petala. So maksudnya dia duduk dalam kala 3. Okay. Kalau belakang ni adalah electron valence. Electron valence ni cikgu tulis lah. Ini adalah electron valence. So electron valence ni untuk menentukan kumpulan. Bila electron valence 3 dan ke atas, kita kena tambah 10.
So macam ni 7, so dia akan jadi kumpulan 17. Kalau bilangan pertala ni merujuk kepada kala dia lah. Bila ada 3, maksudnya dia berada dalam kala 3. Kalau macam ni dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4, so dia duduk dekat kala 4. Okey. Okey, alright. Next, unsur X dan Y boleh bertindak balas reaktif dengan natrium hidroksida. Bandingkan kereaktifan, tindak balas kedua-duanya. Okey, so bila kata kereaktifan, kumpulan 17, okey, unsur yang lebih besar kurang reaktif berbanding unsur yang kecil. Ingat macam tu. Okey. Bila kumpulan 17 semakin besar saiz atom itu, semakin kurang kereaktifannya. So dalam kes ni Y lagi besar, so Y lah yang kurang reaktif berbanding dengan X. Kalau nak buat terbalik pun boleh. Unsur X lebih reaktif berbanding Y pun boleh. Okay. So kita kata unsur X lebih reaktif berbanding unsur Y. Unsur X lebih reaktif berbanding unsur Y. Okey, terangkan jawapan. Okey, yang ni cikgu sukalah guna cara kawan cikgu tu. Dia guna saja, datang, senang, riak. So dia 3 markah. Sa dengan ja tu boleh salah satu je. Saja tu apa? Sa tu saiz. Ja tu jarak. Okey, datang tu adalah daya tarikan. Senang tu apa? Senang derma ke senang terima? Kalau kumpulan 1 senang derma. Kalau kumpulan 17 senang menerima. Riak ni adalah kereaktifan. So antara dua sa dengan ja ni cikgu ambil sa saiz. So saiz atom X lebih kecil dari atom Y. Saiz atom X lebih kecil dari atom Y. Lepas tu datang tu adalah daya tarikan. Daya tarikan antara nukleus dan elektron. Nukleus dan elektron bagi atom X lebih kuat dari atom Y. Bila saiz dia kecil, daya tarikan nukleus dengan elektron bagi atom X lebih kuat. So bila daya tarikan lebih kuat, datang ni adalah daya tarikan. Senang apa? Senanglah dia untuk menerima. So atom X lebih mudah menerima elektron. Riak ni adalah kereaktifan. Tak payah mention lah. Sebab kita dah mention kat sini tentang kereaktifan tadi. Tak payah dah mention lagi. Okey. So bila kereaktifan, Allahuakbar. Allah buka lagi pula. So bila kereaktifan So bila kereaktifan, gunalah saja, datang, senang, riak. Okey, settle. Alright, now tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas X dengan natrium hidroksida. So X, kalau kita tengok dekat jadual berkala, dia adalah klorin. Dia adalah klorin. So kalau kita ingat induk dia, dia ada induk dia tau. So bila X, cikgu wakilkan X lah. Walaupun apa-apa unsur pun kita kalau kata induk dia, template dia, kita guna X kan dalam buku teks. So plus dengan NaOH, kita akan dapat NaX plus NaOX plus H2O. Ini dia punya template dia lah. So bila dalam kes ni kita dah tahu dia adalah klorin, so kita buat NaOH plus Cl2 arrow NaCl plus NaOCl plus H2O. Macam tu. Okey. Semak balik balance. Okey dah balance dah. Okey, settle. Okey, last one. Silikon dan germanium merupakan unsur metalloid
yang digunakan secara meluas dalam industri mikroelektronik. Kedua-dua unsur tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebuah syarikat pembuatan komputer riba lebih suka menggunakan silikon sebagai bahan utama dalam penghasilan microchip. Wajarkan penggunaan silikon dalam microchip. So bila wajarkan ni kita kena setujulah. Tak adalah kata tak setuju. Okay. So dekat sini ada variety of jawapan lah. Okay. Awak boleh kata silikon tahan haba yang tinggi. Okay, silikon tahan haba yang tinggi. Lepas tu komputer. You'll need to add contact information for Mass 2 before I can do that. Apa ni? So komputer dapat digunakan. Komputer dapat digunakan dalam tempoh masa, ya Allah, yang lama. Okey, ini satulah. Ataupun awak boleh kata silikon mudah diperoleh. Mudah diperoleh. Lepas tu kenapa? So, penghasilan chip menjadi lebih murah. Penghasilan chip menjadi lebih murah. Okey. So, tu antara dua contoh jawapan. Okey, itu saja.